Kita akan ikut seorang budak ni, nama dia Fikri, pergi kenduri kat kampung. Dan kita akan tengok macam mana dia belajar pasal adab melalui beberapa kesilapan kecil. Kita nak faham kenapa salah adat tu bukan sekadar betul atau salah, tapi lebih kepada cara kita tunjuk hormat sesama kita. Dia tunjuk macam mana adab ni diwariskan secara praktikal dari orang tua kepada orang muda. Satu proses yang hidup. Fikri ni sebab seronok sangat agaknya, dia berlari-lari laju masuk balai raya. Dia nampak Datuk Bakar, tapi dia macam nak lalu macam tu je. Tapi Datuk Bakar tahan dia elok-elok. Ajar dia cara yang betul. Fikri pun tunduk sikit, salam guna dua belah tangan. Nampak macam kecil je kan? Dalam betul maksud dia. Apa yang jadi kat situ sebenarnya lebih dari etika biasa. Ia satu pengiktirafan. Bila Fikri tunduk dan guna dua tangan tu, itu isyarat fizikal yang seolah-olah cakap, saya hormat orang yang lebih tua di sini. Ia menunjukkan kerendahan hati. Jadi Fikri bukan sekadar belajar cara bersalam, tapi dia belajar cara untuk jadi sebahagian dari komuniti tu. Kat sini, Fikri, sebab lapar sangat, dia terus capai sudu guna tangan kiri. Dan sekali lagi Datuk Bakar tegur. Tapi bukan dengan jerkahan tau. Dia tegur lembut je. Adab kita, makan guna tangan kanan. Yang penting kat sini bukan je peraturan guna tangan kanan tu, tapi cara teguran tu dibuat. Ia satu pembetulan yang mengajar tanpa memalukan Fikri langsung. Fikri terus tukar tangan. Muka pun tak masam. Dia terima teguran tu dengan baik. Dan lepas ni, ada satu plot twist yang menarik. Fikri nampak ada budak lain pula berlari-lari dekat tempat hidangan. Dia sendiri yang pergi tegur budak tu, suruh jalan pelan-pelan. Cepat betul dia belajar kan? Itulah detik paling kritikal. Bila satu nilai tu betul-betul dah tertanam dalam diri. Ia bukan lagi sesuatu yang dipaksa dari luar. Ia dah jadi sebahagian dari identiti dia. Bukan lagi sekadar ikut peraturan. Tapi dia dah mula rasa bertanggungjawab untuk jaga keharmonian kat situ. Adat itu bukan sekadar peraturan. Ia cara kita menunjukkan hormat kepada diri sendiri, orang lain dan masyarakat. Terus semua benda jadi masuk akal. Mula-mula diajar, lepas tu dia terima, dia amalkan dan akhirnya dia sendiri yang mewariskan adat tu pada orang lain. Kitaran inilah yang buat satu tradisi tu terus hidup. Adab ni bukanlah senarai jangan buat yang leceh. Ia sebenarnya bahasa tanpa lisan yang kita guna untuk berinteraksi dengan hormat. Ia alat untuk membina komuniti, bukan memecah belahkannya.